Dia agak budak-budak bila dah bagi susu kena tepuk belakang supaya dia Kuat sangat. Lemas dia. Slow. dengar dia sedawa. Bejep. Badas. Bijan. Mas. Mas kaki kau okey ke, Mas? Mas kaki kau. Bijan. Kojek. Penatlah. Bijan. Aku tak boleh. Aku stres lah macam ni, Kojek. Tak. Sekarang ni giliran kau. Giliran engkau untuk jaga dia. Tolong aku. Aku nak kena semak budak-budak punya latihan. Dah sebulan dah. Budak tak semak, Bijan. Tak, ya aku tak faham ni kenapa lah Pak Kodi ni boleh buat keputusan nak pergi bercuti dengan Pak Din, pergi Australia, lepas tu tinggal baby ni kat kita. Kenapa? Kenapa? Jangan marah aku. Kau perasan tak, Bijan, Salman? Hari ni dah genap 3 bulan. Hidup kita tak terurus. Faham tak? Nangis macam mana ni? Mana aku tahu? Tadi susu yang kau buat tu kenapa dia tak nak minum? Aku tak tahu. Aku campur susu yang dekat dapur krima tu. Susu krima yang orang campur kopi tu. Itu buat kopi. Salman, pergilah buatkan susu. Ayang, okey. Ni, cak kelepar awak buangnya rokok kulit. Bijan, aku pujuk dulu. Ya Allah, tak payah aku tahu. Kejap. Nak buat tak peduli kesian. Budak-budak ni, Bijan. Allah. Macam mana pening dah aku gini. Pak Din tu bukan apa, dia sunyi. Ni apa ni? Ini nak cuci dia punya popo dia ni. Bukan popo, pupu. Aduh, dia tak nak. Cuba. Dah. Jangan dah. Budak-budak bila dah bagi susu kena tepuk belakang supaya dia Kuat sangat. Lemas dia. Slow. dengar dia sedawa. Bejep. Badas. Dia gelap lah. Jangan berbudak lembik lagi. Jangan. Dia suka. Ini kita sikit lagi gelap. Kita boleh swing macam rugby. Jangan. Hari tu aku tengok nak menjahit dekat Kedah. Apa tu? Baby nangis. Aku nak jahit seluar. Jadi boxer. Serap